Okey. Sedan, Rio Sedan. Baru dikeluarkan lebih kurang ujung bulan 1. Baru lagi? Senyap. Baru lagi. Senyap betul. Tahu-tahu dah ada. Muncul kat Facebook. 72,888. Mampu milik. Mampu milik. Dengan tambahan RM5,000, Rio Sedan juga datang dengan varian X dengan ciri-ciri tambahan seperti body kit yang sporty, kerusi dibaliti kulit dan unit multimedia dengan skrin LCD 7 inci lengkap dengan reverse camera. Ia dikatakan boleh berfungsi dengan sistem Android dan iOS. Semua itu dengan harga RM77,888. Jadi untuk segmen ni, raja untuk segmen ni, king untuk segmen ni, Honda Pekan. Bukan Pekan, Bandaraya. Ada warna baru untuk tahun ni. Tak ada pertukaran lain. Tak ada facelift, tak ada apa. Warna Adiwira. Superhero. Tapi segmen tu untuk yang paling popular ialah versi E. Yang kita ada ni versi V. Jadi ada S paling rendah, E sederhana, V paling tinggi. Yang E yang paling laris lah. Paling laris E. S tu banyak sangat kurang. Terlalu asas. Mungkin yang E lebih rapat secara spesifikasinya lah. Walaupun jurang harga dia agak besar lah, RM10,000 kan. Okey, jadi kita tengok hari ini hari gerhana matahari. Kita tengok sama ada sinaran matahari Raja Bandaraya ni akan menyelubungi Kia Rio. Itu yang kita nak tengok hari ni. Okey Pak, mari kita jalan. Okey. Ya. Sebab cermin semua okey. Ringan betul lah steering dia. Waktu tengah nak bergerak perlahan macam ni. Bila dah laju sikit, dia berat sikit. Tapi tak ada reverse camera lah Pak. Tak ada. Yalah, dia screen pun tak ada. Screen pun tak ada. Dia besar kecil je kan, macam handphone. Tapi City tu screen besar pun tak ada reverse camera. Tak ada ke? Tak ada. Dia diduk-diduk je. Sekarang ni kita memang nak kena ada reverse camera lah kan. Ada auto lock Yang ni ada auto lock. City tak ada. Tapi benda yang kurang sebenarnya pada saya, masuk tanpa kunci dan jalan. Tu kunci pengesan automatik tu. Masuk tak payah nak tekan-tekan butang, tak enjin pun terus tekan aja start engine button. Siapa yang bawa handbag macam saya ni kan, masuk je kereta. Handbag pandangan pertama macam sangat ringkas. Macam tak adalah nampak mewah ataupun betul-betul reka bina yang istimewa macam City tu. Tapi bila dah duduk, dah tengok dia punya butiran-butiran yang lebih kecil macam ni, meter panel dia, dia mendap ke dalam tapi masih jelas nampak. Dan tengok tu dia punya jarum tu. Jarum cantik kan? Jarum dia tu dia kemas. Kita tengok center console ni pun ada nampak cerita apa. Macam Volkswagen Polo ada German influence dia. Pengaruh Jerman tu ada kat situ. Lepas tu yang best dia bukan setakat rupa je lawa tau. Bunyi pun sedap sound system ni. Oh ya? Ni dekat pillar A ni ada Twitter. Kita ni ada 6 speaker, 2 termasuk 2 Twitter tu kan. Okey. Tapi Honda City tu walaupun dia ada 8 speaker, 8, yang ni lagi sedap bunyi. Dah sampai kawasan sesak-sesak ni, eloklah kita menilai kereta dalam kawasan yang ataupun keadaan pemanduan yang memang sebenar-benarnya seharian lah. Kan? Orang KL selalu sangkut dalam jam. Jadi asal macam cakap tadi, asal nampak kabin ni sederhana dan taklah berapa menarik. Tapi dia punya penelitian dia sebenarnya bila kita dah lebih mengenali, dah lebih meluangkan masa nak bedek-bedek semua kan, adalah dia punya unsur-unsur yang menarik tu. Bukan setakat tu, dia punya keadaan kita dalam kereta ni sebenarnya lagi selesa lah. Tempat duduk dia lagi, walaupun tegap duduk dia, tempat duduk dia tak empuk, tapi kita rasa macam duduk dalam tempat duduk ni, bukan atas tempat duduk macam dalam macam bertinggi tu. Lepas tu dia punya kedudukan pemandu pun saya rasa lagi sedap yang ni. Steering datang lagi dekat. Perasan tak? Steering datang lagi dekat tanpa kaki terlalu bengkok. Dan dia punya kemantapan dari segi steering dia, rasa tegap, dia punya pedal minyak, pedal brake, semua rasa lagi ketat. Dan dari segi kesenyapan kabin juga rasa macam lagi senyap lah. Walaupun guna tayar Eco. Tayar Eco ni bising sikit, boleh dengar rolling noise.
Dia pusing sikit. Tayar Eco ni secara tradisinya memang dia bising sikit dan kurang selesa. Tapi yang ini selesa pula tayar ni. Sebab dia lagi tebal. Lagi tebal. Dia 65 kan. Rim pun lagi kecil daripada City. City guna 16 ni 15. Dia sebenarnya kabin ni cantik, selesa untuk pemandu depan kan. Okey. Belakang dia kurang sikit. Dia lutut tu okey. Punya kaki tu. Tapi lutut pun masih tak boleh lawan City lah. City tu memang king lah. Ruang dia memang banyak. Ruang belakang tu paling besar lah kan antara semua. Tapi itulah kalau aircon belakang pun City tu ada. Yang City ada tengah kat sini, kereta ni tak ada. Tapi yang paling penting sekali, airbag. Airbag? Kenapa? Dia tu ada 2. City tu? Untuk model yang tertinggi dia ada 6. Yang model yang E dengan S tak ada, dia ada 2 saja. Yang ni? Yang ni terus ada 6. Lain pada tu, alunan di jalan tu kita rasa lebih sikit sebab rasa spring dia lagi keras daripada City tu. Ya. Jadi tayar tu dia membantu buat selesa. Dia hal laju yang rendah dan permukaan yang kasar. Tapi kalau permukaan tak rata, yang ini dia akan bergerak lebih sikit. Bukan nak kata tak selesa, sebab jelas saya boleh rasakan chassis atau kerangka kereta ni lebih mantap. Isunya dekat steering pula. Dia bukan setakat steering ni susah nak baca tayar tu. Dia punya centering pun kurang. Mungkin dia rasa seakan tahu tak kalau tayar kita buat alignment, kita langsung tak ada toe in, dia betul-betul straight. Jadi yang ini sebab steering dia macam ni, dia tak berapa ikut jalan lah. Jadi kalau nak pergi jarak jauh di lebuh raya, nak ikutkan steering jenis macam ni yang lebih mudah sebenarnya. Lagi relax lah. Abang, dia punya tombol gear ni cantik. Itulah, sedap pegang. Mantap tegak pula tu. Boleh bila buat kita gerak kan, manual shift kan. Masuk manual. Nasib baik dia ada manual plus minus ni. Kurang-kurangnya walaupun 4 gear. Gear berapa ni? Gear 3, drop gear 2. Cepat juga dropnya. Cepat juga. Tekan. Taklah pergi sangat. Gear dia macam panjang sangat. Yelah, dia 4 saja. Yang City tu CVT. Jadi dia sentiasa di kadar nisbah gear yang paling baik. Jadi kita rasa macam dia senang je bergerak. Yang ni dia rasa macam semput sikit. Dia bukan enjin tak mampu. Enjin dia 110 horsepower. Walaupun 1.4 sahaja, tapi okey, kuasa enjin dia okey. Kalau di lebuh raya, dalam kelajuan sekitar 110 120, dia tetap tak melebihi 3000 rpm. Dan cara calibration transmisi ni dengan enjin, dia memberikan satu kelancaran yang agak baik. Baru tadi ada nampak model hatch lalu. Macam mana pun model hatch tu nampak lain daripada sedan. Dia punya perubahan daripada hatchback ke sedan ni bagi saya tak habis berjaya lah. Yang tu nampak sporty, nampak garang. Tiba-tiba dia masuk di sedan, dia lembut sikit. Jadi sebelum kita masuk Honda City ni, rasa-rasanya bahagian apa atau perkara apa yang perlu kita teliti dan yang nak menampakkan kenapa ia menjadi pilihan ramai dan sebagai tanda aras untuk Rio ni? Ada 3. Satu, keselesaan dengan kesenangan pemanduan. Kemudahan pemanduan, okey. Nombor 2, kelengkapan dalaman dan luaran. Okey. Nombor 3 sekali, kepuasan pengguna tu sendiri. Kepuasan keseluruhan lah. Dia punya feel, keyakinan, semua tu lah. Okey. Jom. Okey. Simpang. Sini. Baru nak last kopek, kasih belasah sikit kan. Senang nak masuk. Betul lah. Dia pandangan pertama memang luar dalam lagi moden. Lagi futuristika. Daripada luar tu nampak macam samurai punya baju perisai tu kan. Betul. Tapi memang dalam pandangan pertama kelas. Kan? Cumanya bila kita dah duduk, dah teliti, tetap ada setengah-setengah perkara yang Rio tu sebenarnya lagi sedap, lagi elok. Kerusi dia pun lagi senang nak masuk duduk. Tapi yalah, itu yang buat dia rasa macam duduk atas kerusi, bukan duduk dalam kerusi. Lepas tu dia tak seempuk
bukan empuk, tak segenggam kerusi Rio tu. Rio tu dia macam mana, macam kena peluk sikit. Betul. Macam kena dakap sikit kan. Jadi dari segi dalaman, perkakasan dia macam mana? Dia ni spek paling tinggi. So dia dapat touchscreen ni. Aircon pun touchscreen. Aircon pun touchscreen Dia, saya kurang minat sikit ni. Yelah, tak boleh nak gagau. Semua benda nak kena tengok betul-betul. Tengok baru ada. Lepas tu dia, sebab dia punya sudut ke apa ke, kalau cuaca terik macam ni, dia kurang nampak kan. Lepas tu dia punya ni pun, panel meter ni pun dia tak ke dalam macam Rio tadi. Jadi dia pun ada juga pantulan cahaya, dan bahagian steering ni, bahagian atas puzzle shelf belakang tu pun dipantulkan ke cermin belakang. Jadi agak mengganggu lah. Kereta ni ada satu HDMI. Boleh connect keluar kat sini, skrin ni. Tapi dia tak ada reverse camera. Dia ada USB dia 2 dengan 12V power socket 1. Lepas tu kat tengah ni ada lagi 2 untuk belakang nak charging handphone lah kan. iPad. Atas ni ada aircon lagi satu, vent kan. Tapi ini untuk model tertinggi. Model yang selalu beli, dia punya biasa je ni. Dia tak ada touchscreen. Lagi elok lah tak ada touchscreen. Mungkin lah. Sebab yalah, susah nak gagau. Nasib baik setengah kontrol tu ada kat sini. Dekat steering. Steering. Betul, steering ni sebelah sana tu ada cruise control. Oh iyalah, Rio tak ada cruise control. Rio tak ada. Okey, dari segi pemanduan, apa kata driver? Tempat duduk dulu kedudukan tempat duduk rasa lagi tinggi, tak dalam. Steering tak boleh nak serapat macam dalam Rio tu. Dan pandangan pertama, rasa steering dan pedal kaki semua tak setegak Rio tu. Dari segi keselesaan pula, kekedapan kabinnya kurang. Dia tak sesenyap dengan Rio. Dia punya kedap dia tu kan. Walaupun bukan eco tire, tapi bunyi tayar lagi kuat. Tambah lagi, dia punya kerangka keseluruhan rasa macam ada kesan macam tong drum kosong sikit. Sama juga macam kita cakap tadi lah, yang butang-butang ni. Dia rasa macam kurang kukuh. Tak semestinya mekanisma dia tu tak kukuh. Senang cerita, continental feel atau kereta Eropah tu ada sikit dekat Rio tu. Yang ni tetap rasa macam kereta Jepun. Dalam bandar gearing ni kan, sebab dia punya CVT transmisi tu sentiasa di kadar RPM yang terbaik. Di lebuh raya pun dia berikan keselesaan yang lebih dari segi pemanduan, sebab RPM lagi rendah. Jadi kita di 120 km sejam, 110, RPM tu lebih rendah berbanding dengan Rio. Jadi macam mana daripada tempat duduk belakang pula? Tempat duduk belakang memang selesa. Siapa yang ada family, ini keretanya. Boot yang paling besar, 500 liter lebih. Yang Rio? Rio 300 lebih je. Lah, banyaknya beza. Banyak beza. Tapi yang ni tak boleh angkat-angkat kerusi dia macam Jazz. Tak boleh, tapi dia tetap boleh baring ke depan. Itulah, dia punya ruang keseluruhan, ruang kepala semua pun lebih lah. Kalau orang family memang ni ada kereta dia. Dan lantai belakang dia pun lebih rata. Jadi ruang tapak kaki pun lebih luas. Sampai kaki panjang, selesa lah. Jadi macam mana kita nak rumuskan ni? Kita tengok pada 3 benda lah antara 2 kereta ni. Nombor 1, dia punya saiz. Orang Malaysia ni selalunya satu kereta je. Dia kena kongsi dengan family semua kan. Nombor 2, keserasian. Cepat mesra dengan kereta tu. Jadi macam contoh uji pandu sekitar showroom tu, terus dah serasi dengan kereta tu, kita terus dapat keyakinan. Macam Rio tu lambat sikit lah nak kenal dia. Macam mana pun tetap tak boleh atasi hakikatnya lah. Sebab hakikatnya jenama Honda tu, kepercayaan dan keyakinan yang diberikan oleh jenama tu. Itu sebab Honda pun dah lama dekat Malaysia kan. Betul. Kia ni sebenarnya baru lagi. Kita nak perkenalkan dan semua. Jadi orang nak mempercayai tu susah sikit. Jadi gabungan DRB, Highcom dan Honda Jepun tu adalah mewakilkan jenama tu di Malaysia sebagai pengimport, pengedar dan juga pemasang. Yang itu susah untuk Kia Malaysia atasi lah kan. Macam dekat Europe tu, Kia sponsor tenis tau. Jadi dia kuatkan image dia dekat sana.
Tapi setakat penjenamaan ataupun marketing semata-mata pun tak guna. Dia kena juga diikuti, disusuli dengan langkah-langkah yang kukuh untuk support. Kan? Betul. Jadi dari segi City dan Rio tu sebenarnya ada tolak, ada campur dua-dua kereta. Tapi yang sebenarnya buat betul-betul Rio kalah dengan City ni sebab Honda dan Kia, bukan Rio dan City. Ya, betul. Saya setuju. Itu kesimpulannya. Okey dah, tak payah cakap banyak dah. Jom pergi lunch. Kita cari R dia pula. Break sikit, Pak. Break. Tapi Pak, walaupun Honda City ni paling laris, raja dari segi jualan, tapi ramai yang cakap dari segi mutu dan keseluruhan Mazda 2 yang raja segmen B. Itulah sebenarnya patutnya ada untuk hari ni. Ada kemalangan. Orang yang pinjam sebelum kita pinjam, dia okey tak? Tak tahu. Tapi dengan teruk jugalah. Sebab tu tak dapat pinjam. Itulah, insya-Allah kita tetap akan ada rekod yang bersih dan sentiasa berjimat cermat di jalan raya. Pandu cermat. Kalau cermat dapat jimat lah. Sama lah. Okey. Selamat memandu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang.